Tahu tak, sebelum pada kita ambil wudu, ada satu doa yang kalau kita baca, Allah SWT akan murahkan rezeki kita. Doa ni ringkas sahaja yang Nabi SAW ajar kepada kita untuk kita amalkan. Jadi sahabat-sahabat, saya nak kongsikan hari ini istimewa untuk kita semua. Sebelum tu saya minta sangat-sangat sahabat-sahabat jangan sombong untuk tekan 5 butang yang bermanfaat di sini, kerana kita dapat sebarkan dan kita dapat insya-Allah selalu doa-doa yang kita mungkin belum tahu dan kelebihan-kelebihannya semua luar biasa. Boleh insya-Allah? Jadi sahabat-sahabat boleh fokus dengan doa yang saya baca ni. Kalau ada teks dekat bawah ni, boleh tengok dan sama-sama kita amal dan kita istiqamah sampai kita mati dan Allah SWT akan buka segala pintu rezeki kita. Jom ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhunubi wa wassi'li dari wa barik li fi rizqi. Sekali lagi. Allahumma firli dhunubi wa wassi'li dari wa barik li fi rizqi. Mudah sahaja sahabat-sahabat, ringkas sahaja. Sebelum pada kita ambil wuduk, kita baca doa tersebut insya-Allah.